Orang PKR akan tanya, Rafizi kalah, dia letak jawatan. So ini pejuang kita ini jadi macam ini. Lepas tu kamu ambil sampah daripada tempat lain. Ini ayat orang politik lah, ayat orang PKR. Kamu tanya lah orang PKR dia panggil Zafrul ni apa? Saya tanya dia, yang bawa Menteri Kewangan, Menteri Bank ke Menteri Rakyat? Dia tak jawab. Sebab semua keputusan dia itu memihak kepada bank. Datang Kuala Selangor, saya nak tolong rakyat, nak bagi ini. Itu pun ada macam-macam. Terima kasih. Bangang sungguh. Semalam Tengku Zafrul keluar UMNO. Lepas tu dia kata dia dah mohon untuk masuk PKR. Ramailah orang tanya saya lah, kenapa awak rasa Tengku Zafrul ni keluar UMNO. Saya kata macam ni lah. Saya kata dia ni banker. Bila banker itu, of course lah, dia kira untung rugi, mana parti yang menguntungkan dia pergilah. Saya ingat dulu sebelum PRU 15, ada wartawan ke petanya dia kata, Tengku Zafrul, kamu ni apa nak bertanding ke pilihan raya ke macam mana lah. So dia jawab apa, masa tu tak salah saya dia Menteri Kewangan ke. Dia kata bagi tahu dia apa di up and down, maksudnya the untung rugi lah untuk dia masuk politik atau bertanding dan sebagainya. So dia punya pertimbangan itu ada bersegi untung rugi, dan saya rasa dia ada lah, dia punya penasihat-penasihat yang kalau daripada bank ni, of course lah dia buat banyak analitik lah, kira logik untung rugi macam mana. So kalau katakan tempat itu tak mendatangkan untung, ataupun dia nampak kapal yang dia duduk itu sama ada tak menguntungkan dia atau on the way down, dia akan pergi ke kapal lain. Ini tipikal lah sebagai seorang yang berkira-kira macam itu. Sebab itu saya cakap dulu, ingat tak saya dulu cakap berkenaan dengan kenapa orang masuk parti politik, kenapa orang masuk UMNO. Ada setengah orang ni dia masuk pasal perjuangan. Macam kita lah, dia kaum UMNO. Dengan saya, dengan kawan-kawan dia kaum UMNO, kita ni tak kira untung rugi sangat sebab kita kira perjuangan lah. Kadang-kadang kita naik, kadang kita turun, kita kena tendang ke apa, tapi kita masih macam itu. Saya walaupun dibuang daripada UMNO, saya punya jiwa masih UMNO. Saya takkan masuk UMNO balik selagi UMNO sekarang dikuasai oleh AMDAP. Saya dah cakap banyak kali. Dan kebanyakan orang dalam UMNO macam itu. Itu orang-orang yang masuk UMNO, berjuang dalam UMNO pasal perjuangan lah, agama, bangsa dan tanah air. Tapi orang lain masuk UMNO ataupun masuk parti-parti ni macam-macam sebab. Sebab kedua sebab nak jawatan, nak jadi Perdana Menteri. Ini satu lagi. Dan sebab ketiga adalah nak cari makan lah. Itu saya dah cerita dulu. Berkenaan dengan Tengku Zafrul ni, dia kira untung rugi. Dia banker. Bila dia kira untung rugi tu macam mana? Dia tengok dia punya senatorship tu nak habis bulan 12 tak salah saya. So bila senatorship dia nak habis, maka dia perlu cari tempat untuk dia kekal relevan dalam politik lah. So dia kena bertanding. Itu hari dia bertanding, dia kalah di Kuala Selangor. Dan senatorship ni 2 penggal aja. Dia tak boleh nak sambung lagi dah. So kalau dia nak memegang jawatan menteri lagi sekali, dia kena menang pilihan raya. So untuk menang pilihan raya, dia kena masuk PRU 16 ni, dia kena bertanding. So dia kira-kira macam mana. Saya ingat dia kira-kira lah nak bertanding dengan UMNO ke, nak bertanding dengan parti lain. Itu saya ingat pengiraan dia macam itu. Ataupun ada ura-ura kata dia ni nak jadi Menteri Besar Selangor lah. Kalau dia nak jadi Menteri Besar Selangor, dia kena bertanding sebagai adun. Dan bertanding sebagai adun baru boleh jadi Menteri Besar Selangor. Itu nanti kita cerita sekejap lagi. Dia kira-kira nak bertanding kawasan mana. Kalau dia nak bertanding dengan UMNO, apa peluang dia mendapat kawasan yang selamat dan dia boleh menang. Macam itu. So saya tengok ini yang menjadi pengiraan pertama Zafrul, saya rasa lah ya. Sebab dia nak bertanding, dia nak menang, dia nak jadi ahli parlimen. Yang adun itu mungkin dia punya satu lagi alternatif lah, jadi adun, lepas itu jadi Menteri Besar Selangor. Yang ahli parlimen ni,
Kalau dia bertanding dengan UMNO, apa peluang dia untuk menang? Satu, kita kena tengok berapa kursi yang UMNO akan dapat. Zafrul ni dia ketua bahagian Kota Raja. Itu hari dia bertanding ahli majlis tertinggi. Lepas itu dia ambil alih jawatan sebagai ketua bahagian UMNO Kota Raja. So biasanya dalam UMNO ni, kalau awak ketua bahagian satu bahagian itu, maka awak bertanding situlah. Jarang ada ketua bahagian UMNO satu parlimen itu dia pergi bertanding tempat orang. Kalau ada pun awak pergi bertanding tempat orang, awak kalah. Sebab orang tengok apa hal awak ni, tak confident bertanding tempat awak sendiri, awak pergi tempat orang pula. Itu satu. So jika Tengku Zafrul stay di Kota Raja, sama ada dia kena bertanding di Kota Raja ataupun negotiate kursi dengan, tak salah saya apa, Kota Raja tu tempat amanah Mak Sabu ke apa negotiate kursi dengan Mak Sabu atau amanah takkan bagi dia kursi. So dia akan stay kat situ. Dia tak boleh extend senatorship. So dia kena pergi tempat lain. Kalau dia pergi tempat lain, maka atas budi bicara Presiden UMNO lah nak bagi dia kursi mana. Now, daripada pool kursi yang UMNO ada ini, nombor satu tak banyak. Satu, UMNO itu hari kata, oh kita boleh kalau pergi dengan PH, ni AMDAP lah, bukan UMNO lah. Sorry. Kita boleh menang 80 kursi. Macam itulah lebih kurang. Siapa cakap itu? Tak, saya Asraf ke cakap macam itu. Nak bertanding berapa kursi, lepas tu menang 80 kursi, lepas tu kita Perdana Menteri. Adalah dalam satu ucapan dia orang ni lah. Ashraf ke siapa, saya tak ingat itu hari. Siapa yang bagi ucapan tu mengakulah. Bertanding banyak kursi, 80 kursi kita menang. Lepas itu kita jadi Perdana Menteri. Macam itulah lebih kurang. Tapi saya tengok, saya tak rasa awak boleh bertanding banyak kursi dengan PH ni. Mana datang awak kira-kira awak boleh menang 80 kursi ni. PKR itu hari Ramadan bagi tahu PKR pun menang 80 kursi. Sekarang UMNO pun kata nak menang 80 kursi. Awak menang UMNO 80 kursi, PKR 80 kursi, awak menang 160 kursi, dua parti ni aja. Dekat Semenanjung ni, saya nak bagi tahu awak yang buat kira-kira ni lah. Dekat Semenanjung cuma ada 160 lebih kursi. Selebihnya di Sabah Sarawak. Daripada 160 lebih, tak salah saya 165 ke macam itulah lebih kurang. Kawasan DAP ada 45 ataupun dekat 50 lah. Itu memang kawasan bukan Melayu, kawasan Cina di Pulau Pinang, di Selangor. Ini memang kawasan dia lah. Sebab itu DAP bertanding berapa kursi? 45 kursi menang 40 macam tu. Itu memang kawasan dia. So daripada 165 kursi ni, kawasan Cina, kawasan DAP ni 45. So kawasan Melayu dan campuran ada berapa? 120 kursi di Semenanjung. So daripada 120 kursi ni, berapa awak nak bagi UMNO, berapa nak bagi PKR dan berapa nak bagi Amanah. So kalau awak bagi-bagi 120 kursi ni, parti tunjang dalam kerajaan adalah PKR. So dia mesti nak bertanding kursi yang banyak. Sekarang ni dia parti tunjang, duit dia pegang ni. So celah mana yang UMNO nak bertanding 80-100 kursi ni macam mana? So sebab tu saya tak nampak, dah lama dah saya cakap. Sekarang Zafrul mungkin dia pun nampak. Dia kira-kira kira opportunistik lah, mana satu nak pergi berdasarkan kira-kira ni. Saya lihat kita orang UMNO sejati asal, kita pun kira-kira juga. Tapi kalau kita nampak, alamak, kita dalam keadaan macam ni, kita teruskan perjuangan. Sebab dasar perjuangan, kita punya nombor satu prioriti perjuangan, bukannya kira-kira untung rugi. Sebab dalam perjuangan ni kadang-kadang bila kita nampak rugi atau kita tak ada harapan, tapi dengan semangat juang yang tinggi, kita masih boleh berjuang. Allah SWT mungkin bagi harapan untuk kita menang. Contohnya dulu dalam perang Badar, Rasulullah ada 300 orang saja berjuang melawan kafir Quraisy selama sebanyak 1000. Kalau kira untung rugi, awak tak boleh menang dekat situ. Tapi Rasulullah dengan panglima-panglima pahlawan-pahlawan Islam menang, sebab semangat juang dia. Tapi kalau awak kira untung rugi, awak cabut je lah. Cuma untuk UMNO menang dengan keadaan macam ni, kita kena tukar lah kita punya semangat juang. Tak boleh lah awak dengan DAP lagi. Kalau awak dengan DAP, orang Melayu pun tolak awak. Awak ada 1000 orang, awak nak lawan 300 orang pun awak kalah kalau macam itu. Sebab 1000 orang ini pun tak yakin dengan perjuangan. Itu yang menjadi masalah.
So balik kepada cerita kursi ni tadi. 120 kursi Melayu. Kalau 120 kursi Melayu, PKR nak bertanding berapa? Ramanan kata itu hari nak menang 80. Mungkin dia nak bertanding 60. Kalau dia bertanding 60, Amanah ni hierarki dia lagi senior daripada UMNO dalam PH, dalam Pakatan PHBN ni. Dia nak bertanding berapa? Amanah 30 kursi. So kalau PKR bertanding 60, Amanah bertanding 30, UMNO dapatlah bertanding 30. Maksudnya kawasan-kawasan yang sedia ada, UMNO dan Barisan Nasional itu bertanding. Atau the best case scenario saya nampak macam ni. Sebab Anwar Ibrahim nak undi Melayu. So sekarang dia tak boleh harapkan Amanah untuk dapat undi Melayu. Sebab Amanah ni orang Melayu tengok dia macam kuda tunggangan di AP aja. Sekarang ni orang tengok AMDAP pun macam kuda tunggangan di AP. Itu menjadi masalah kepada UMNO sekarang ni dipimpin oleh AMDAP. Akar umbi UMNO pun dah lari. Dah lah dulu awak buang orang, awak gantung orang, dengan saya pun awak buang sebab tak setuju, saya tak setuju dengan DAP. Kali ni bukan saja akar umbi, kita dah lari. Waktu awak buang pemimpin, sekarang ni pemimpin dalam majlis tertinggi awak pun dah lari daripada AMDAP ni. So sebab itu saya cakap macam mana ceritanya sekarang. So kalau ini keadaannya, kalau Anwar nak tarik orang-orang Melayu, maka dia akan bagi muka lah kepada UMNO. Dia akan bagi UMNO daripada 120 kursi ni bertanding mungkin lebih sikit kursi daripada orang lain. Ingat tak dulu masa PRU 14, apabila bersatu gunting kursi dengan PKR, dengan DAP ni. So sebenarnya masa PRU 14, di bawah Tun Mahathir dulu, Tun Mahathir lead the opposition coalition for PRU 14 or GE14, bersatu bertanding paling banyak kursi, 58 kursi saya ingat. So dia bertanding 58 kursi tapi dia menang berapa? Paling sikit 13. So kursi-kursi mana yang bersatu bertanding masa itu dalam koalisi Pakatan Harapan ini? Kursi-kursi kawasan-kawasan Melayu di Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Perlis lah. So sebelum pergi PRU, maka digambar-gembur, tengok bersatu dapat bertanding paling banyak kursi masa itulah. So nasib AMDAP atau UMNO saya lihat akan jadi macam tu juga. Untuk bagi muka kepada pemimpin AMDAP ini, maka mereka boleh bertanding paling banyak kursi, dia akan cakap. DAP mungkin bertanding 45 kursi. PKR mungkin akan dapat bertanding dalam berapa kursi, 40 lebih, dalam berapa, 30-40 macam itulah. DAP 40 kursi, PKR dalam 40 kursi juga, so 80 kursi. Lepas tu UMNO mungkin dia bagilah, kita ada berapa, 160 dekat Semenanjung. So Amanah mungkin 20 kursi macam itu, UMNO bertanding lah dalam 50 lebih kursi. Paling banyak dia bagi UMNO. Tapi paling banyak, tapi tempat yang paling susah lah untuk kamu menang. Contoh, dia akan bagi awak bertanding kawasan Sanusi itu di Kedah. Atau kawasan di Kelantan, di Terengganu, di Perlis yang mereka tahulah awak tak boleh menang. So awak bertanding paling banyak kursi 50 lebih, awak menanglah 5. DAP bertanding 45 kursi, dia menang 40 katakan. PKR bertanding dalam 40 kursi, dia menang 30. Macam itu, dia punya sifir dia. So saya nampak, Tengku Zafrul dah nampak benda ni. So awak bertanding kawasan sedia ada 26 kursi yang UMNO menang dulu tu, dia orang takkan bagi pada awak bertanding situ, Zafrul. Kawasan Kuala Selangor yang dulu awak kalah berapa itu pun, itu Amanah punya tempat. Amanah takkan bagi pada kamu. So dia akan bagi kamu kawasan mana. Kamu nak bertanding atas tiket UMNO, pergi dekat Kedah itu lawan dengan Sanusi itu. Pergi dekat Terengganu lawan dengan Samsuri, pergi dekat Kelantan lawan dengan PAS Kelantan kat situ. Tengok kamu boleh menang ke tidak. Atau pergi di Pahang. Pergi di Pahang, yang mana Pahang pun sekarang tengok macam mana kamu boleh menang ke tidak di situ. So ini menjadi masalah. Kira punya kira tak lepas juga. So sebab itu saya kata ini menjadi masalah kepada Zafrul. So bila itu jadi masalah pada dia, dekat mana dia nak bertanding. So dia kira
masuk PKR lah. Sebab macam saya dah cakap itu hari lah, saya kata sekarang ni kalau siapa nak jadi Perdana Menteri, nak jawatan, dia masuk PKR. Sebab PKR ni parti tunjang kerajaan. Kalau itu objektif seseorang itu masuk politik. Saya tak masuk kita macam kita-kita ni akan umbi UMNO. Kita bukan itu objektif kita, bukan kita nak cari apa jawatan, nak cari ghanimah, nak cari kereta benda masuk politik ini. So kita tak kira, kita stay lah, kita kena buang pun. Kita masih sayang kepada UMNO. Orang masalahnya pemimpin-pemimpin kita tak macam itu. Dia kalau tengok ghanimah dekat mana, dia pergi dekat situ. Ataupun kalau dia kena tekan sikit dengan kes mahkamah, dia teruslah. DAP pun DAP lah. Ini menjadi masalah kepada pemimpin-pemimpin yang telah membawa UMNO jadi amdap mentap ini. Ini yang saya nak cakap. Sebab itu ramai kaum B kita lari. So sekarang ini Zafrul masuk PKR. So apa akan jadi kepada dia dalam PKR? Inilah orang PKR pun tengah tanya. Sebab mereka pun tengah marah sekarang ni. Sebab Rafizi kalah. Lepas tu Rafizi kalah pun dia orang tahu sebab apa. Rafizi kena setting, kena game lah pada pandangan mereka. Saya dah cakap daripada awal lah. Daripada awal Nurul Izzah umum nak masuk bertanding jadi timbalan Presiden PKR. Awal-awal saya yang pertama sekali cakap Rafizi akan kalah. Saifuddin Nasution kalau masuk pun akan kalah. Sebab kita yang dalam politik biasa ni kita tahulah pengiraan dia macam mana. Orang PKR akan tanya, Rafizi kalah. Dia letak jawatan. So ini pejuang kita ini jadi macam ini. Lepas tu kamu ambil sampah daripada tempat lain. Ini ayat orang politik lah. Ayat orang PKR. Kamu tanyalah orang PKR dia panggil Zafrul ni apa. So ini kamu ambil sampah daripada AMDAP ni, UMNO ke macam mana kamu nak terima. Lepas tu nak bagi dia pula jawatan. So dia ahli baru dalam PKR, tak berjawatan. Kamu nak bagi jawatan. Kalau kamu bagi jawatan dalam kerajaan, apa jawatan dia dalam parti? Rafizi yang tak ada jawatan parti pun, Nik Nazmi yang tak ada jawatan parti, dia kalah bertanding, dia letak jawatan. Ini kita yang pejuang-pejuang reformis ni, mana nak diletaknya? Itu akan menjadi persoalan yang akan memeningkan Anwar Ibrahim lah. Dah lah dia pening dengan masalah kes dia dengan Yusof Router ni. Kamu tambah lagi kes ni dengan bawa Tengku Zafrul masuk. Itu akan menimbulkan kemarahan kepada orang-orang PKR sendiri. Kalau Anwar bagi dia jawatan, maka maksudnya Anwar tak kisahlah apa kaum bini cakap, dia harung aja. Tapi dia akan terima pushback sebab pilihan raya nak dekat ni. PRN Sabah, PRN Melaka, PRN Johor, lepas tu PRN Sarawak dengan PRU nanti. Orang akan dia sendiri akan tolak dia. Dan saya lihat dalam PKR sendiri sekarang tengah bergolak. Saya ingat kempen orang kata antara Rafizi dengan Nurul Izzah ni dah berhenti lepas orang kata lepas keputusan itu hari, tapi tidak, dia berterusan. Orang-orang kuat Rafizi masih tak puas hati. Dia tak puas hati, dia cakap macam-macam lah. Dia cakap PKR akan kalah lah, akan terima penangan dan sebagainya. So mereka masih tak puas hati sebab dia tahu apa yang berlaku dalam pemilihan tersebut. Kali ni kamu bawa pula Zafrul masuk, bagi dia jawatan, lagilah dia orang ini tak puas hati. Esok kamu tengoklah apa akan jadi. Sama ada Nurul Izzah boleh jadi Perdana Menteri ataupun tidak. Pada Zafrul saya ingat, kamu banyak salah baca lah Zafrul. Pada saya, kamu tak tahulah siapa penasihat politik kamu ni yang buat kira-kira ni. Saya nak cakap sikit. Dia kira-kira politik yang dalam buku ataupun yang kamu belajar dekat mana-mana lah itu lain. So dalam buku lain, betul lah kita belajar basic. Saya pun belajar dulu political economy, saya belajar dekat universiti yang paling tinggi sekali lah. Itu menjadi asas saja. Tetapi realitinya kita ada asas betul, tak boleh juga tak ada asas. Basic tak boleh tak ada. Lepas itu dalam reality politik, real politik itu kamu bacaan dia kena betul. Kadang-kadang kita ada banyak penasihat.
Oh, penasihat ni cakap macam ni, penasihat ni cakap macam ni, penasihat ni. Saya pun pernah jadi penasihat kepada Perdana Menteri dan Presiden UMNO dulu. So, apa orang kata, tapi up to kita lah sebagai pemimpin untuk membuat keputusan. Kalau kamu sendiri tak tahu, don't have a clue of the direction, kamu mengikut-ngikut je orang kira-kira ni, maksudnya you're not a good leader. Direction kamu pun kamu tu hoyong hayang, kejap masuk sini, kejap masuk sana. Orang nampak kamu ni macam tak ada pendirian, Zafrul. Macam kamu ini macam apa orang kata sell out, orang putih kata. Di mana ada gula, di situ kamu pergi. People don't follow leader like this, you know. They follow leader with conviction, Zafrul. They follow leader yang ada perjuangan. Kalau kita percaya kepada perjuangan kita itu, apa nak jadi, jadilah. So people will follow that. People will not follow, ini ikut ini ada peluang, pergilah. Dia langsung tak ada pendirian, janji ada ghanimah. Ada orang ikut itu tapi tak ramai. Sebab mereka tidak, orang kata, berasa inspired kepada perjuangan kamu. Dia nampak kamu ni tak ada perjuangan, tapi kamu ni macam tengkut ataupun orang yang jual diri. Itu yang orang nampak. Orang-orang macam ini tak ramai pengikut. Dan kalau diikut kamu pun, dia akan jadi macam kamu. Di masa kamu boleh bayar dia, dia ngikut kamu. Tapi dikala kamu tak boleh bayar dia, dia pergi tempat lain. So pengikut yang mengikut kamu pun akan jadi macam kamu. Bukanlah jenis orang yang loyal dan bukanlah jenis orang yang setia. Itu yang menjadi masalah kepada kamu. You have to show courage and conviction and loyalty lah. Kalau orang tak nak kamu, dia nak buang kamu, dia buang lah. Tapi kamu stick dengan pendirian kamu. Itu yang saya nak cakap lah.